Jadi suatu yang dalam konteks reform yang paling besar, bagaimana melihat kepada isu untuk tangani rasuah, tu yang lebih utama lah. So kalau saya nak pin isu ni kan, macam isu SPRM ni, baru-baru ni pun kita ada kes, tapi saya tengok ada penambahbaikan lah. Saya difahamkan itu pun antara permintaan beberapa pertubuhan. Contohnya tak lagi dipakai baju oren kan, mana bila dituduh, sebab kadang-kadang kita tengok cara naratif yang dibawa oleh, minta maaf cakap SPRM, dia dah awal-awal bila dia bawa dituduh tu, dia dah pakai baju oren dengan tulis SPRM, dengan apa tu, kadang-kadang video pula ikut waktu operasi tu. Jadi kadang-kadang lepas tu 3-4 tahun dia dapati tidak bersalah. Tapi damage has been done. That image tu, kalau hari tu saya tengok bagus, yang mana mereka dituduh tu dibawa dalam baju biasa. Okey lah. Jadi tapi saya rasa itu antara benda-benda penting juga, sebab SPRM ni sangat powerful. Polis pun semua takut dengan SPRM. Balik-balik dia kan, orang politik pun takut dengan SPRM kan. Tapi dia pun kena ada who watch the watchman lah. Kan? Siapa yang nak memastikan SPRM juga ikut prosedur. Saya rasa kalau ada damage done tu, kita kena tomahan yang nak jawab susah lah.